dia punya ni coklat dia. Tingginya. Jadi korang tak akan panas lah dekat bawah ni. Jadi peniaga-peniaga pun tak kena hujan, orang yang berjalan kat sini pun tak kena hujan ya. Ada makan makanan, kopi pun ada, barista pun ada. Yang paling saya suka semuanya ada tanda harga ya. Jadi korang untuk beli apa ke barang kat atas ni, jadi korang tak rasa tertipu lah. Paling lama sekali food court di atas ni. Korang boleh beli kat sini guys. Ada 18 kekun. Beli dekat mesin ni lah. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, bagaimana Central Market sekarang? Apakah masih ramai orang ataupun sunyi? Assalamualaikum, berjumpa lagi kita di dalam Brazil Outdoor. Alhamdulillah guys, kita masih diberikan kesihatan dan masih diberikan umur yang panjang. Jadi hari ni guys, saya nak buat satu vlog atas permintaan kawan-kawan kita juga ataupun subscriber kita juga. Ya, nak saya buatkan satu vlog berkaitan iaitu pasar seni ataupun Central Market kita sebut. Guys, kalau dulu pada 1888 tempat ini adalah tempat untuk jualan barang-barang basah seperti ikan, sayur dan berbagai lagi untuk pelombong-pelombong biji timah. Tetapi sekarang apakah yang terjadi pada Central Market ataupun pasar seni kita pada tahun 2026? Tanpa berlengah lagi, jom kita lihat apa yang ada di Central Market pada tahun 2026 sekarang ini. So guys, inilah dia pasar seni ataupun Central Market kita sebutkan. Ia telah dibina pada 1888. Ketika itu kita tahu pasar seni ini adalah tempat jualan barang-barang basah untuk peniaga-peniaga ataupun mereka yang bekerja sebagai pelombong biji timah dulu di sini ya. Jadi inilah dia guys, di hadapan terlihat. Memang kalau hujung minggu macam ni, hari Sabtu dan Ahad, memang sangat ramailah pelancong-pelancong kita yang datang ke sini, ataupun orang Malaysia sendiri pun ramai datang ke sini juga. Tapi sebelum tu saya nak bawa korang melihat apa yang ada di dalam pasar seni sekarang ini. Lepas tu kita akan review di luar dan kita akan review juga di tingkat satu dia ya sekali. Jadi korang kena tengok video ni guys sampai habis, baru korang tahu bagaimana cerita tentang vlog Brazil Outdoor ini. Jom kita masuk ke dalam. Pertama sekali kita berjalan di hadapan ni dululah. Kita tengok apa yang ada di hadapan ni. Memang sangat ramai orang guys. Lagi-lagi macam ni hari Ahad ya, memang pelancong-pelancong memang sangat ramai sini. Tak kira lah Mak Saleh ke China, Jepun, Indonesia, Filipin dan berbagai-bagai negara yang ada datang ke sini ya. Dan juga termasuk orang-orang kita lah. Ni dia punya kira tempat pasar besar dia lah. Bawah ni ada kedai makan juga bawah ni sebenarnya. Kalau korang nak makan, dia sebenarnya di bawah ni pun ada. Di tingkat atas sini pun ada kedai makan juga. Jom kita tengok guys. Inilah dia pasar seni. Walaupun sudah lama dibina pada 1888, tetapi pengunjung di pasar seni ni adalah antara yang teramai jugalah. Pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia ataupun Kuala Lumpur, mereka banyak juga datang ke pasar seni ni. Kerana kita tahu pasar seni ni dia menjual barang-barang yang tradisional, yang terutamanya untuk semua budaya yang ada di Malaysia ni ya, iaitu Melayu, Cina, India, Kadazan, Bidayu dan semua bangsa yang ada di dalam Malaysia ni ada barang-barang dia dijual di pasar seni ni dengan harga yang berpatutan. Dan apa yang paling menarik sekali di dalam pasar seni ni, setiap barang yang dijual semuanya ada tanda harga. Tidak ada yang tidak ada tanda harga. Seperti ni, kita tengok ada tanda harga ya. Jadi seperti ini pun ada tanda harga semua guys. Kerana di Malaysia tempat-tempat pelancongan mesti ada tanda harga. Dia diwajibkan. Kalau kita tidak letak tanda harga, memang sangat-sangat salah lah kalau di Malaysia ni. Jadi sebab itu orang pelancong yang datang kat Malaysia ni, mereka suka membeli barang-barang di Malaysia ni kerana mereka tidak akan ditipu dengan harga. Macam kita jugalah guys, kalau kita pergi ke negara orang kan, kalau harga lokal kita tengok harga lain, bila harga pelancong macam kita harga lain. Ini yang membuatkan kita rasa macam tak selesa untuk kita nak beli barang-barang yang ada di luar negara tu. Tapi berbeza dengan di Malaysia ni, kita tidak akan ditipu dan pelancong-pelancong yang datang tidak akan ditipu. Kerana apa? Kerana kita tahu harga kita dengan harga lokal tetap sama. Harga orang lokal dengan harga pelancong tetap sama. Jadi mereka tidak akan ditipu. Jadi pelancong-pelancong akan suka dengan keadaan itu. Sebab itulah kita lihat sekarang ini pelancong pada tahun 2025 telah mengatasi ramainya pelancong-pelancong antara negara Thailand, Singapura, Brunei dan Indonesia ya. Jadi Malaysia sekarang ini adalah nombor 1 di Asia Tenggara, pelancong yang paling ramai dan mencecah sehingga hampir 50 juta pelancong yang datang ke Malaysia ini. Bayangkan, hampir 50 juta pelancong guys. Sudah lebih daripada rakyat Malaysia sendiri pelancong yang datang ke Malaysia ni. Bayangkan. Dan mengalahkan negara Thailand, Indonesia, Brunei dan Singapura. Hebatnya Malaysia sekarang ni ya. Ni guys, kita tengok tempat-tempat makan dia. Kat bawah ni ada tempat makan. Bagi korang yang nak cari tempat makan, di bawah ni pun ada. Dan di tingkat 1 pun ada juga. Nanti kita akan naik tingkat 1 dan kita akan pergi di luar sana juga.
Jadi korang kena tengok video ni sampai habis. Korang jangan skip. Jadi korang tidak akan ketinggalan apa yang saya nak tayangkan kepada korang tentang apa yang ada di Central Market ni guys. Jadi kita tahu Central Market ni sebenarnya adalah awalnya dibina oleh Yap Ahloy ya. Oh, Yap Ahloy mesti korang kenal guys Siapa tak kenal Yap Ahloy nama yang sejarah dalam Malaysia ni. Pada tahun 1888, awalnya bangunan ni dia dibina dengan beratap nipah dan berdinding kayu. Tetapi setelah itu dia telah di-upgrade lah pada tahun 1933 oleh Perbandaran Kuala Lumpur kita 1933 dengan kos yang menelan belanja sehingga 167,000. Bunyi macam kecil Jadi inilah dia guys ketika 2026 Central Market kita. Betapa moden dan betapa hebatnya Central Market kita ini yang banyak menjual barang-barang yang tradisional yang ada dekat sini yang korang nak carikan. Okey, jom kita jalan di belakang dia dulu. Lepas di belakang ni kita jalan, baru kita pergi ke tingkat 1 jadi korang jangan skip guys. Di sini juga ada jual cendol durian. Ni dia stesen kereta api nama kedai dia. Di sini ada jual cendol macam-macam cendol lah. So jom kita pergi belakang dia. Belakang dia agak sunyi sikit, tapi tetap ada. Dulu belakang ni, kalau bagi korang tahun 90-an mungkin korang tahulah, di sini banyak jual craft lah macam cendera hati, kitchen, semualah ada jual di sini dululah. Jadi sekarang ni dah tak ada lagi benda tu semua. Dia dah dipindahkan di luar. Jadi banyaknya adalah souvenir ataupun makanan-makanan yang dijual dekat belakang ni. Jadi kita boleh lihatlah barang-barang yang ada dijual belakang ni, coklat ataupun apa-apa sajalah. Seperti craft-craft tangan pun ada. Banyak barang yang dijual sini. Jadi korang boleh tengok satu-satulah. Jadi bagi korang yang dah lama tak datang ke Central Market, inilah dia Central Market pada tahun 2026. Jadi korang pasti rindu Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya bagaimana Central Market sekarang, apakah masih ramai orang ataupun sunyi. Masih ramai, tetap ramai orang datang kat sini Jadi korang tak perlu risau. Harga memang semua ada dekat sini. Jadi barang-barang yang dekat sini semuanya ada diletak tanda harga Jadi korang tak rasalah ditipu apabila korang datang ke sini untuk berbelanja. Dan di sini juga ada jual untuk coin iaitu ni gold plate. Korang boleh beli kat sini guys. Harga dia ada 18 karat gold. Beli dekat mesin ni lah harga dia. Ni gold untuk Central Market ni. Sini pun sama juga ada. Tapi ni ada juga. Sini pun sama juga. Jadi harga dia lebih kurang yang ni RM30 untuk satu. Yang macam ni. Yang ni pun sama RM30 untuk design yang Masjid Negara. Ini Sultan Abdul Samad. Yang ni pemandangan ke Kuala Lumpur, RM30. Ini Tun Dr. Mahathir. Yang ni harga dia sama RM30. Ini pun sama guys. Yang ni RM29.90. Sama juga. Ini emas, yang ini silver. Korang boleh beli di mesin Bagi korang yang dah lama tak datang kat sini, bolehlah berkunjung kat sini, lihat apa yang ada di Central Market. Mungkin korang ada yang rindukan Central Market Jom guys, kita naik ke tingkat 1 Central Market. Ni ada jual baju-baju batik, kimono. Banyak barang-barang yang dijual kat sini. Komik-komik lama pun ada kat sini. Kalau korang nak cari komik-komik lama, ada kedai ni, Lau Legacy. Apa-apa komik lama ada terjual di sini Pedang Setiawan. Ni travel section. Ni semua ada, masih ada terjual kat sini. Kalau korang koleksi, suka kumpul-kumpul majalah-majalah lama, boleh beli kat situ. Di tingkat 1 Ni pun sama. Pakaian-pakaian begini. Ni. Jadi tingkat 1 ni agak kurang sikit orang, tapi dia kebanyakan pakaian dan cenderahati lah. Kain-kain kat atas ni. Tapi barang-barang yang dijual kat atas ni, apa yang paling saya suka, semuanya ada tanda harga Jadi korang untuk beli apa ke barang kat atas ni, jadi korang tak rasa tertipu lah. Sebab setiap barang yang dijual ada tanda harga dia. Dia di atas ni kalau kita lihat
dicampurlah pakaian moden dan juga pakaian-pakaian tradisional. Semua ada dekat atas ni. Ni macam baju Kuala Lumpur ni RM25, RM25. Ni berapa? RM15. Yang ni. Ada jual blazer sekali. Cheongsam kat sini. Pakaian-pakaian tradisi Chinese. Ini pakaian-pakaian Melayu. Batik-batik, kemeja pun ada jual di sini juga guys. Banyak barang-barang tradisi, pakaian-pakaian tradisi. Dia corak-corak tradisional macam pashmina ni RM29, selendang macam ni murah RM29. Pashmina ni baju seluar warp skirt RM49. Wah, ni dompet-dompet kain batik, semua ada harga. Jadi untuk korang yang datang, korang nak buat cenderahati untuk keluarga, boleh beli dekat sini, dekat atas ni, Central Market. Bagi saya di Central Market ni kita tak perlu risau lagi lah dengan harga, sebab harga pun dah berpatutan. Di atas ni, di belah sini food court dia juga ini pintu masuk kita tadi, pintu masuk kita kat sini. Jadi di sini pun ada food court, yang di bawah tadi pun food court juga sama. Yang tu baru, yang di bawah tu ini yang paling lama sekali food court di atas ni. Jadi kalau tahun 90-an dulu pun kebanyakannya orang yang datang Central Market kalau nak makan pun memang di atas ni. Inilah adalah food court dia. Masih ramai juga orang yang datang ke atas ni untuk datang makan dan minum. Cuma dah lama saya tak makan di sini. Tapi saya tahu memang atas ni ada food court. Sebab memang dah lama food court yang ada di atas ni. Oh, ni ada restoran juga kat sini Oh, Forever Thai. Sini untuk makanan Thailand kat sini Oh, ini ada bumbu baba. Ini kedai Ajak Shiro. Ini restoran dia. Kedai ni memang Ajak Shiro ni, kedai dia banyak Bukan setakat di Central Market. Dia di mall-mall yang ada di Malaysia ni, Kuala Lumpur ni kebanyakan ada kedai dia. Ini pun ada songket, sutera. Masih ada sampai sekarang pakaian-pakaian barang-barang tradisi. Jadi jom guys, kita tengok apa sebenarnya permulaan Central Market. Inilah yang saya katakan permulaan awal Central Market. Inilah dia. Pada tahun 1885 beginilah rupa bentuk Central Market ketika dahulu guys. Inilah dia bentuk awal dia. Jadi dia telah di-upgradekan pada tahun 1936 lah. Yang saya kata itu tadi, yang kos dia menelan belanja sehingga 167,000 dan dijadikan begini bentuk asal. Bentuk dia sekarang ini. Bentuk sekarang ni yang kita datang sekarang ni, sampai sekarang dia tetap sama bentuk asal dia yang ada. Dan berhampiran dengan Sungai Kelang. Sampai sekarang lah Sungai Kelang ni. Jadi inilah dia. Dulu dia adalah tempat barang basah seperti ikan, ayam, sayur. Dekat sinilah tempat asal dia, Central Market ni. Tetapi telah diubah suai. Kalau dulu kita lihat peniaga-peniaga jual barang-barang basah kat sini orang-orang meniaga di kaki-kaki lima ni, kita tengok di dalam ni. Asalnya dulu pasar ikan, pasar sayur kalau kita sebut dan sekarang telah diubah suai menjadi pasar budaya, pasar seni yang kita lihat, dan menjadi pasar budaya lah. Inilah yang disebut pasar seni tu, dan telah diubah suai menjadi tempat menjual barang-barang cenderahati sehingga sekarang ini yang kita lihat. Bayangkan daripada pasar ikan bertukar menjadi tempat barang craft. Bagaimana sebuah pasar ikan ataupun pasar basah yang boleh bertukar menjadi tempat membeli belah seperti sekarang ini, iaitu tempat jualan barang-barang cenderahati. Itulah hebatnya Malaysia ni Itulah betapa hebatnya Malaysia ni mengubah satu tempat menjadi tempat yang sangat-sangat penting untuk pelancong So guys, jom kita pergi kat luar, kita lihat di luar pula Okey, jom kita terus pergi dekat luar pula. Dia dekat kiri dan kanan ni semua ada orang jual Jadi kita mulakan daripada sebelah kanan dulu. Apa-apa pun kita mulakan daripada belah kanan supaya lebih afdal guys inilah dulu yang saya kata awalnya dulu. Galeri lukisan ni semuanya dulu di dalam tapi telah dipindahkan di luar ni lah galeri-galeri lukisan tu, dan lebih pada di dalam tu untuk barangan cenderahati, dan di luar ni tetap masih dikekalkan untuk galeri-galeri begini. Pelukis-pelukis kita ni masih ada orang-orang lama juga yang daripada dulu, yang asalnya daripada dalam sana. Mereka telah berpindah keluar ini
Tapi tetap mereka ada di bahagian pasar seni. Mereka adalah antara sejarah-sejarah mereka yang ada di pasar seni ni. Sebab tu nama dia pasar seni guys. Orang-orang yang berseni dekat sini. Ini bahagian keluar dia tadi. Sini dulu sebenarnya sunyi sebenarnya, tapi sekarang ni dah banyak untuk jual-jual beginilah. Sebab baik untuk pelancong kita datang untuk beli minyak wangi ke apa. Dia orang boleh beli dekat sini lah. Dekat sebelah kanan ni dahulu apa yang ada. Jadi sebelah kanan ni dia dulu sebenarnya asalnya tak ada bumbung. Dekat sini dulu orang panggil perhentian bas Bangkok Bank kawasan jalan ni dulu. Dululah pada tahun 90-an dan sehingga tahun awal 2000. Lepas tu kemudian sekarang ni dah di-upgrade, dah tak ada lagi stesen bas ataupun hentian bas Bangkok Bank kat sini, dah tak ada. Sebab apa nama dia Bangkok Bank kawasan ni dulu? Sebab ia adalah dia daripada bangunan Bangkok Bank ni. Sebab tu di sini dulu adalah nama dia hentian bas Bangkok Bank. Sini dulu orang banyak ambil bas lah, tapi sekarang dah tak ada. Sekarang ni dah tak ada bas kat situ. Jadi ini di tepi sebelah kanan tadi yang kita kata Central Market sebelah kanan. Sebelah sini ramai guys. Kalau Sabtu Minggu dekat sini memang sangat ramai orang Pelancong-pelancong memang sangat ramai datang kat sini. Sini adalah salah satu tempat yang akan pelancong datang lah ke KL. Selain daripada Bukit Bintang, Central Market, Petaling Street, ini adalah salah satu tempat juga untuk pelancong kita datang ke kawasan-kawasan ni Kawasan-kawasan ni dia kalau sebelah kanan ni di tepi-tepi Central Market ni kebanyakan dia jual makanan-makanan lah, street food. Tetapi bukan street food yang orang kata macam pisang goreng, cempedak goreng, tak. Tapi dia banyaknya pada makanan-makanan macam barista, kopi, aiskrim. Kebanyakan macam tu lah. Dekat sini ada jual cenderahati juga. Kalau korang nak beli cenderahati macam ni yang saya cakap tu Mustang King Mustang King Flavor Bomb ada cookies Mustang King dah sekarang inilah dia guys di dalam. Jadi kalau hujan ke panas korang jangan risau lah, ada kipas. Jadi korang tak akan panas lah dekat bawah ni. Jadi peniaga-peniaga pun tak kena hujan, orang yang berjalan kat sini pun tak kena hujan inilah dia tempat dia guys. Lepas ni kita terus pergi ke sebelah kiri tadi pula. Dekat situ pun ada jualan-jualan juga. Jadi kalau korang datang ke sini, korang boleh masuk dalam Central Market, korang boleh jalan ke sebelah kanan dan korang boleh jalan ke sebelah kiri. Jadi dekat luar Central Market ni pun banyak orang yang berniaga kat sini. Rasanya penuh aktiviti kalau pergi dekat Central Market ni Jom kita pergi ke bahagian sebelah kiri pula. Tadi kita masuk daripada pintu depan ni. Pintu depan ni kita masuk tadi. Kita dah jalan kat sebelah sana, yang sebelah kanan tadi. So sekarang kita nak pergi ke sebelah kiri ni guys. Jom kita tengok apa yang ada di sebelah kiri ni. Sebelah kiri ni memang setiap minggu ada jualan kat sini Biasanya pakaian, makanan lah. Selamat datang ke Kampung Lestari di sebelah Central Market. Ini dia guys. Selamat datang ke Kampung Lestari, Tinta Seri Lestari. Sini memang kalau hujung minggu, kalau korang datang memang sangat ramai. Sebab sini memang ada banyak jualan yang ada lah kat sini. Di sini kebanyakannya adalah macam-macam jualan lah. Cenderahati ada, makanan ada. Jadi kita lihat kedai yang pertama ni. Apa yang dia jual? Ni dia jual-jual macam ni barang-barang macam ni. Sini casing telefon. Ramai orang datang kat sini. Minyak wangi pun ada. Okey, terima kasih. Thank you. Bye. Dia bagi sampel minyak wangi ni guys. Bau dia. Ni ada hot link. Tapi untuk hari ni Memang sangat meriah, sangat ramai lah kawasan ni. Kalau kita tengok, ni Central Market tadi yang kita masuk kat dalam ni. Dekat luar dia. Ini yang sebelah kiri. Tadi kita dah tengok belah kanan. Belah kiri dia pula yang ni. Ada makan-makanan, kopi pun ada, barista pun ada. Wow, saya kalau tengok kopi ni, ini adalah favourite saya guys, kopi-kopi ni. Antara minuman favourite saya adalah Americano. Jadi sini ada coklat strawberry. RM5 saya letak coklat. RM5 sekali dengan coklat. Okey, RM5 sekali dengan coklat guys, kedai dia. Di sini. Terima kasih ada air balang. Ni kopi Saigon. Kopi Saigon. Dia buat ala-ala style pasar malam kat sini tetapi moden. Wow. Gila guys, dia punya tu. Kita nak coklat ke? Coklat air terjun dia. Ni dia. Strawberry dia. Ada matcha. Tengok dia punya ni, coklat dia. Tingginya. Tingginya. Ni kedai dia. Ni yang strawberry yang dia dah potong-potong lah kat sini.
Oh, dia dah campur dengan coklat-coklat ya. Oh, sini fresh orange. Macam-macam ada jual kat sini guys. Wow. Memang kalau korang datang kat sini guys, memang korang rasa macam teruja tengok apa yang ada dekat sini. White coffee RM3.90 sahaja. Wow, murah. White coffee. Ini dia. Macam-macam ada craft pun ada kat sini. Craft tangan pun ada guys. Jom kita tengok apa yang diorang buat. Diorang sedang menganyam ketupat. Ni ada yang mengajar tu. Ni dia. Ni bahagian orang-orang asli ya. Dia ajar buat. Dekat sini ada karaoke. Jadi inilah guys tadi yang kita dah jalan daripada sana, dah sampai kat sini. Dan di sebelah sini adalah Daya Bumi. Ini Central Market. Jadi kalau korang ada masa dan peluang, datang kat sini guys. Itulah tadi kita dah lihat semua daripada dalam tingkat 1 dan sebelah luar kiri dan sebelah luar kanan, yang mana Central Market ni ataupun kita gelar pasar seni. Dan beginilah keadaan pada tahun 2026 ya. Kita tahu pasar seni ini dibina pada tahun 1888. Pada asalnya ia adalah pasar basah ataupun pasar untuk jual ikan ataupun jual sayur-sayur lah pada zaman pekerja-pekerja biji timah dahulu di sini. Di sinilah tempat mereka untuk membeli barang-barang keperluan harian mereka seperti ikan dan sayur-sayuran dahulu. Tetapi kini ia telah diubah suai dan menjadi pasar seni. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk vlog kita hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Jika ada tempat-tempat yang korang rasa untuk saya reviewkan, tempat-tempat bangunan-bangunan lama ataupun mall-mall lama yang tempat untuk saya reviewkan, yang korang cadangkan, korang boleh komen di bawah ini guys. Sampai di sini saja untuk vlog kita hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.